Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk eksplorasi kali ini, saya akan bawa anda meronda-ronda di sekitar kawasan Putrajaya. Tapi rondaan kali ini bukannya secara menyeluruh, sebab saya kena riki dulu, saya kena kenal pasti apa kenderaan yang boleh saya guna semasa berada di Putrajaya. Perjalanan menggunakan MRT daripada UPM Serdang hingga ke Putrajaya Central memakan masa lebih kurang 20 minit. KL ni dekat Putrajaya Central, masuk kedai runcit nak beli barang, tapi semuanya pakai digital. Nampak mondo. Kalau anda main Putrajaya Central, anda akan nampak ni kedai ni. Betul-betul mobile ya. Tengok lah padatan tepi-tepi. Bila anda turun ke Putrajaya Central, akan ada stesen bas. Ya, ni pengalaman kan. Nak ajak anak-anak kita untuk mencintai public transport. Bukan dia tak boleh nak naik kereta sendiri, tapi ni semua pengalaman tau. Kalau kita tak rasa, macam mana kita nak belajar? Okey. Ya, dia kalau naik bas ni memang ketunggu lambat sikit lah. Lama sikit lah, dia tak sharp sikit lah. Dia tak on time, dia tak on point lah. Jadi kena tunggu lah. Tunggu lah. Kena touch ni. Okey. Bagi yang kurang tahu, Putrajaya ni nama sebenarnya adalah Perang Besar. Ini adalah tanah estate untuk petanaman getah. Bandar Putrajaya ini diasaskan oleh mantan Perdana Menteri kita Tun Dr. Mahathir pada tahun 1994 lah. Matlamat utama bandar ini dibangunkan adalah untuk memindahkan pusat pentadbiran kerajaan persekutuan daripada Kuala Lumpur, membolehkan pembangunan yang lebih seimbang dan efisien. Berbalik kepada kisah eksplorasi saya, untuk kali ini kami hanya pergi ke Alamanda sahaja. Mungkin lepas ni bila saya dah mahir dengan kenderaan awam yang berada di Putrajaya ni, kami akan explore keseluruhan kawasan Putrajaya ni. Sambil-sambil itu, sebab hari ini birthday anak saya, jadi kami pun ambil keputusan untuk menyambut majlis kecil-kecilan di Alamanda ni. Tak adalah besar mana pun kan. Cukuplah untuk meraihkan kami sekeluarga. Baca lah apa tadi tu. Oh, tak dengar lah. Okey dah. Sedap-sedap keluar daripada mall ni dah malam dah. Tapi saya dah ada tempat target dah. Lepas ni kalau saya main Putrajaya, saya tahu dah ke mana hala tuju saya. Kena berlari tu. Liga bah. Malah letih sikit tu. Letih sikit. Depa sampai dulu. Dekat Putrajaya ni ada beberapa tempat yang saya dah target. Contohnya wetland, taman wawasan, lepas tu taman botani dan macam-macam lagi. Bolehlah kalau nak pergi bergambar dekat jambatan Putrajaya ni pun boleh. Lepas tu ada Masjid Terapung. Kat sini anda boleh lakukan aktiviti hanya menggunakan pengangkutan awam yang disediakan. Macam tempat-tempat yang saya sebut tadi, dia tak memerlukan bajet yang besar pun. Hanya menggunakan pengangkutan awam dan anda perlu rajin untuk berjalan sedikit, anda boleh teroka semua tempat-tempat yang saya sebut tadi dengan bajet yang betul-betul minimum. 2 minit lagi. Untuk episod kali ini, tak banyaklah tempat saya teroka sebab saya riki-riki dulu kan. Tapi insyaAllah lepas ni saya akan bawa anda explore lagi banyak tempat menarik di Putrajaya. Ya, dah settle lah hari ni kita jalan-jalan ke Putrajaya. Lebih kurang saya keluar tadi pukul 4. Ni dah pukul 8 lebih. Sampai sedang mungkin dalam pukul 9 tu kan. Mungkin eksplorasi saya punya video kali ni je.
next video kita akan sambung. Jangan lupa like, follow dan share. Teruskan menonton sebelum video. Okay, bye-bye. Buat anda yang belum follow saya, bolehlah follow saya kalau tengok saya buat aktiviti eksplorasi ni lagi. Okey, bye-bye. Assalamualaikum dan ciao.